Ibnu Khaldun mengkritik sejarawan ni menggunakan 3 hujah utama. Kalau kita baca dalam buku Muqaddimah, kita akan tahu yang Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana yang cukup pantang apabila ada ilmuwan menukil satu-satu fakta sejarah tanpa menentusahkan fakta sejarah tersebut. Contohnya adalah Al-Mas'udi dan beberapa sejarawan lain. Mereka menukilkan bahawa Nabi Musa ketika berada di ladang Tih telah menghitung bilangan tentera baginda. Pada waktu itu, baginda mendapati bahawa bilangan tentera baginda adalah sebanyak 600,000 individu. Ibnu Khaldun tak setuju dengan angka 600,000 ni. Kerana apa? Kerana beberapa hujah. Hujah yang pertama adalah 600,000 itu adalah jumlah yang terlampau ramai. Dan dalam formasi ketenteraan, 600,000 itu bukanlah satu formasi ketenteraan yang efisien, yang cekap. Bayangkan seorang panglima yang apabila dia menyuruh sayap kanan menyerang, sayap kiri tak nampak pun apa yang diperlakukan oleh sayap kanan. Hujah kedua yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah jumlah tentera dalam satu-satu kerajaan itu mestilah selari dengan wilayah takluknya. Lagi luas wilayah takluk, lagi banyaklah tentera dia. Parsi pada ketika itu telah pun menguasai 2 wilayah Iraq, Khurasan, Transosania dan beberapa kawasan Denberg di Lautan Caspian. Senang cerita, wilayah kekuasaan Parsi pada ketika itu lebih luas berbanding wilayah kekuasaan kaum Nabi Musa. Tetapi pada waktu itu, Parsi hanya mempunyai lebih kurang 200,000 individu dalam pasukan ketenteraannya. Macam mana pula wilayah kaum Nabi Musa yang lebih kecil daripada Parsi mempunyai sampai 600,000 individu? Hujah yang ketiga yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah jarak di antara Nabi Musa dan juga Nabi Yaqub yang merupakan nenek moyang kepada keturunan Nabi Musa adalah sekitar 220 tahun. Diselangkan dengan 4 generasi. Musa putera Amram, putera Jid Sehar, putera Kehath, putera Levi, putera Yaqub alaihissalam. Dan diceritakan bahawa Nabi Yaqub ketika memasuki bumi Mesir untuk menemui Nabi Yusuf bersama dengan cucu dan juga puteranya adalah sekitar 70 orang. Bagaimana selama 4 generasi, 70 orang ini boleh berganda sampai 600,000. Kalau kita tengok kepada sarjana yang bernama Malthus, beliau telah mengutarakan satu teori pertambahan bilangan penduduk. Setiap 35 tahun, maka akan bertambah penduduk sekali ganda. Dalam 220 tahun tu, selama 4 generasi tadi tu, berlaku kira-kira 6 kali gandaan bilangan penduduk. Daripada 70 naik ke 140, 280, 560, 1120, 2240, 4480. Macam mana pula boleh dapat sampai 600,000? Inilah keistimewaan Ibnu Khaldun